Baik, saya akan buat demo untuk semua bold dalam package lateral Coda ni. Okay, so saya start dengan ballpen dan desire ni sebab saya akan gunakan info ini dan masuk kat dalam semua bold ni. Okay, so kita try produk demo. Okay, so bagi anda yang tak pernah guna lagi ballpen dan desire, dia akan carikan siapa ideal customer untuk produk kita, apa pen dan desire untuk setiap ideal customer tu. Lepas tu dia akan bagi copywriting berdasarkan pen dan desire. Tapi copywriting ini dia tak power macam bold copywriter. Saya cadangkan ambil satu ideal customer, ambil satu pen dan desire, lepas tu masuk dalam bold copywriter. Itu akan jadi lagi padu. Okey. Pilih random, satu ideal customer, satu pen, satu desire. Okay. So kita masukkan input ni. Okay. So target pen, desire. Okay. Alright. Okay. Kita akan test bold image dahulu menggunakan info ini. Okay. So saya login dalam image generator yang saya akan guna. Saya guna Recraft. Anda boleh guna Midjourney, anda boleh guna ImageFX, anda boleh guna Grok punya image generator. It's okay. Mana-mana pun okay. Okay. So saya akan test. So make sure saya copy. Alright. Okay, bold image. Kita bagi info ni, enter. Okay, so basically dia akan bagi prompt macam ni. Dia tulis Midjourney prompt tapi whatever image generator anda nak guna is okay. Okay, saya minta dia buat untuk bold image 2 juga. Jadi anda boleh tengok lah dia punya capability dia. Okay. Okay, so untuk dalam bold image 1 dan 2 ni dia akan dia pun akan generate ideal customer. Dia akan generate pen dan desire. Lepas tu dia akan dia akan generate Midjourney prompt. Macam ni dia akan bagi terus 15. Okay. Kalau anda pakai ChatGPT Plus atau Pro, anda boleh minta dia generate terus kat dalam ni. Tapi saya sendiri, personally saya tak suka DALL-E punya gambar. DALL-E ni ChatGPT punya image generator. DALL-E punya gambar tak cantik. Pada saya lah. Okay. Alright, so kita test satu. Ini daripada bold image 1. Saya suka tengok ni. Style gambar yang bold image 1 punya style, dia akan macam ni, dia akan bagi 4 gambar. Okay. So kat sini kalau anda perasan, dia akan generate 3 ideal customer dan setiap satu ideal customer dia akan bagi satu pen dan desire, satu copywriting,
satu Midjourney prompt. Sebab itulah dia akan ada 15 gambar. Okay, perfect untuk anda nak test. Okay, kita try bold image satu lagi punya gambar. Okay. Comel kan? Okay. Okay tak okay? Alright. Okay, so ini bold image 2. Yang ni dia actually ada dua style. Satu direct product focus. Yang ni saya tak berapa suka product focus sebab contoh kalau anda jual kasut, dia akan tunjuk kasut bukan produk sebenar kita. Anda kena replace produk sebenar tu dengan produk gambar daripada sini. So untuk banyak sikit kerja lah, it's okay. So saya sediakan juga benda tu. Tapi saya sendiri suka guna subtle. Subtle ni yang tak direct sangat cerita pasal produk. Dia macam promote lifestyle lah situ. Okay, so macam ni moment nostalgia. Dia tak cerita pasal dia jual kuih tapi dia tunjuk gambar moment nostalgia macam tu. Okay. So ini bold image satu punya gambar. Tengok dia buat gambar. Okay, nanti you all fixkan dengan copywriting yang dia bagi tadi. Sebagai contoh lah. Okay, so ini bold image yang kedua. Okay, ni bold image 2. So ni bold image 2. Kita sama juga, kita minta dia buat demo. Kita buat 2 demo. Atas bold image 1, bawah bold image 2. Hadiah eksklusif. Okay, kita ambil ini. Alright. Ni tengok. Dia buat macam vibe. So gambar ni perfect untuk jadikan post yang tak hard sell sangat, tak cerita langsung pasal produk, macam ni gift. Cuma anda kena hati-hati lah. Contoh macam gift ni, so adakah anda punya gift box lebih kurang macam ni? Kalau lain kan satu hal pula, orang ingat dapat macam ni tapi dapat lain. So cari mana yang sesuai lah untuk anda punya produk. Okay, okay, so itu bold image 1, bold image 2. Okay, sekarang kita buat demo. Saya ambil balik kita punya prompt ini. Okay, so bold image dah settle demo. Okay, kita tengok gambar dia. Saya suka guna Recraft ni, dia punya cantik lah. Tengok. Tak ada muka, tak cukup jari. Tengok kiri jari cukup tak 10. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 5. Biasa jari lah kantoi. Jari kantoi, hidung kantoi. Dal-i kalau gambar orang betul, kantoi kat situ. Alright. Kita tengok next ialah bold sentap. Okay. Bold sentap ni dia akan buat copywriting sentap. Dia bila sentap ni AI kan, bukan dia pandai sangat sentap-sentap orang, tapi lebih kurang lah. So dia akan bagi 3 level. Halus, tak sentap sangat, makan dalam punya. Tapi makan dalam dia saya baca kadang-kadang dalam, kadang-kadang tak ada. So saya minta buat 3-3 lah. Okay, sentak halus. Rasa segan sebab bagi hadiah ala kadar je. Kan tadi target kita individu yang cari makanan tradisi premium untuk jadikan hadiah atau buah tangan. Okay. So bila anda tukar target, dia punya copywriting pun dia akan tukar. So benda ni pun kalau anda dah masuk kat dalam bold copywriter pun sama. By the way, bold copywriter takutlah ada salah faham. Bold copywriter tak ada dalam package yang terkodan, nak beli lain. Dijual berasingan. Okey, sentak. Elok bagi hadiah tapi jangan sampai orang buat muka. Bukan sebatas ikhlas, tapi kadang hadiah dan satu bukan ada 40 biji. Bukan muka kapit. Biasa promosi sekarang beli 40. Mungkin cik tak seorang-seorang sebenarnya ni. Kalau cerita ni pendek sangat, kita boleh minta dia buat panjang. Nanti saya tunjuk cara dia. Okey, sentak muka dalam. Bagi hadiah bawa ingat, jangan sampai orang cakap ni je. Terasa apa. Okay, kapit premium untuk orang faham bla 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 bla. Entah-entah kawan cik. Saya punya
bowl saya ni, saya buatkan dia jadi macam kawan-kawan tau. Pendek lah. Ni. Kalau panjang sikit kan best. Kita bagi dia pula sentap. Dalam 500 words ke. Okay, kan dia buat panjang sikit. So, anda adjust lah berapa word. Okay. Biasa kalau copywriting biasa dalam Facebook Ads so dalam 200-300 words sudah okey dah. Okay. Tapi terpulang kalau Cik Jenny suka bagi hadiah asal ada, saya tak paksa. Tu dia. Ini bol sentap. Okey, lebih kurang. Itulah dia. So, style storytelling, style sentak-sentak. Kalau tengoklah kesesuaian. Kadang-kadang kita cakap direct, orang tak cakap beli produk kita, tak ada orang layan. Tapi bagi sentap sikit, oish. Memang terasa. Contoh gitulah kan. Okay. So, ini bold based story. Bold based story ni dia aktiviti. Okay. Yang ini kena, tak apa saya letak je lah. Nanti dia akan tanya soalan. Storytelling post untuk gaya santai, soft sell, gaya simple. Okay, saya tunjuk, ini saya kena tunjuk demo betul lah. Kita klik je mula. By the way, saya set semua saya punya ni kalau bagi prom mula, bagi arahan mula, nanti dia akan tanya soalan-soalan yang sesuai. Okay, so kat sini dia bagi pilihan. Okay. Kita nak mana? Nak nombor 1 ke, nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 6. Okay, saya ambil nombor 1 lah. Bagi detail, nama produk, niche produk, situasi pelanggan, penyelesaian yang anda bagi, lokasi. Okay. Nama produk, kuih kapit. Mak Siti contoh. Niche. Kuih raya untuk jadi gift. Situasi. Pelanggan datang kedai. Nak cari hadiah untuk diberi kepada besan. Takkanlah nak bagi yang biasa-biasa kan. Malulah nanti. Okay. Penyelesaian. Kuih, kapit, package, premium. Balutan, kain, baldu. Sarawak, hantam je lah. Lokasi, kejadian ni berlaku kat mana? Lokasi dekat bazar raya. Masa tu nak tutup kedai. Okey. Tengok. So ni buat macam aktiviti tau. Aktiviti orang pelanggan dengan kita. So kita masuk kat sini. Kalau boleh cerita ni based on true story lah. Cerita. Kadang-kadang kita tak pandai nak karang. So kita minta bold beast story ni untuk ceritakan bagi pihak kita. Tak ada je ke nampak eksklusif sikit tak? Saya pandang kakak senyum dah tu kedai masa tu dekat bazar raya untuk makan-makan ke kak? Bukan, ni nak bagi besan. Malulah nak bagi yang biasa, nak yang nampak elok sikit saya angguk. Kalau macam tu akak kena tengok ni. Kuih kapit Mak Siti package premium. Terus saya keluarkan kotak baldu merah dari bawah meja. Wah cantiknya balut kain baldu Sarawak ni. Dalam ni kuih kapit ke? Betul kak, kuih kapit asli resipi turun-temurun. Balut elok dalam kain baldu Sarawak. Memang sesuai sangat kau nak bagi hadiah. Okey. Akak nak 2 set, satu untuk besan, satu lagi untuk akak simpan sendiri. Dia senyum lebar. Pendek cerita, akak tu puas hati rezeki dah customer sebelum untuk kedai malam tu. Kadang bukan soal kuih je, tapi cari kita bungkus, cari kita bagi bawah. Ingat, kalau korang pun tengah cari hadiah raya, boleh DM saya. Kuih kapit premium ni limited tau. Tu dia bagi hashtag semua ni. Okey. Kat sini pun dia boleh buat
content planner. Content planner 30 hari, satu hari, satu situasi dan kisah pelanggan di kedai. Reka je lah. Ni. So nanti masuklah info tadi tu masuk dalam benda ni. Nanti dia bagi untuk 30 hari. Okay, so itu bold B story. Dan seterusnya bold cerpen. Okay, bold cerpen ni kita apa-apa cerita lah, contohlah. Kisah asal usul Sayyidatina Aisyah mendapat gelaran Humairah dan berlumba lari dengan Nabi SAW. Saya bagi pesanan sikit, rujuk sumber yang dipercayai seperti kitab dan hadis muktabar. So nak buat cerita Nabi, nak buat cerita tauladan, base macam hari tu saya cerita situasi anak-anak saya. Saya bagi gambar, nanti dia buat situasi. Okay. Saya nak post kat feed. Sini. Intro. Pernah dengar kisah Nabi Muhammad SAW panggil dia saya dan pernah juga pasal lomba lari 2 orang. Jom aku cerita sikit. Simple je tapi sweet gila. Gelaran sumber gelaran bla 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 bla. Okey. Kalau ada benda nak tukar, nak ubah, bagi tahu je dekat dia. Okey? Yang ini kena ada macam kita bagi idea lah, dia bagi input untuk dia buat cerpen. Okey. Saya dah test untuk buat cerpen ni, ada satu post tu saya dapat sampai 200,000 view dekat Facebook saya. 200,000 view. Ini guna buat cerpen. Okay. Saya cerita pasal apa? Pasal kereta ke pasal rumah masa tu? Okay. So, orang suka cerita. Lagi-lagi cerita yang tidak ada closing. Bukan cerita pasal produk. Okay. So, itu bold cerpen. Alright. Next. E-book generator. Okay. Apa e-book yang sesuai kalau saya nak bagi free je? Ni bisnes saya. Tujuh idea hadiah eksklusif berdasarkan tradisi Malaysia. Rahsia memikat hati penerima dengan hadiah berunsur. 10 sebab kuih tradisi dari dapur yang seni menghadiahkan kuih tradisi. Okey, saya suka nombor 5 ni. So, dia akan start bagi cadangan tajuk. So, dia akan bagi cover. Okey, akaun ChatGPT free, cover gambar tak silap saya boleh 2 atau 3 gambar je sehari. Jadi, mungkin tak apa cantik. Kalau katakan dia dah full, dia punya ni bagi tahulah skip buat gambar. Ini senarai title. Okey. Okey. Teruskan. So, kita copy lah masuk dalam Google Doc ataupun Microsoft Word, whatever lah. Continue.
Okey, ni ada banyak muka surat. Nanti tinggal compile je. Dia akan siap bagi sumber rujukan lagi siap-siap. Teruskan, tapi biarlah gambar lah kan. Okay. So inilah dia. So dia akan buat ikut bab dan subtopik. Bab dan subtopik dia. Okay. Kalau macam ni, tengoklah sisi kandungan tadi tu. So ni bab dia 1, 2, 3. So dia akan buat yang ni 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Kalau macam ni, dia akan bagi sampai sinilah. Sampai 9.3. Kalau 9 kali 3. So ada 27 lebih kurang. Satu ni lebih kurang satu muka surat ataupun setengah muka surat kan. So dalam lebih kurang 27 muka surat. Kalau nak lagi tambah, kita minta lagi tambah chapter. Alright. So ini e-book generator. Kita just teruskan. Itu je lah. Daripada sebelum ni nak memikir idea nak post apa kan. Ni tak. Terus. Okey, alamak dah 20 minit lah. Uish, tak habis lagi cerita ni. Okey, saya tak adalah nak go through semua ya. So, katakan ada bab yang kita tak suka, tak kena, kita bagi tahu, kita tegur siap-siap. Nanti dia buat hal lain. Yang best dia ini, macam saya guna akaun ChatGPT Plus, jadi dia bagi sehari tu banyak jugalah gambar boleh buat. Okay. Next, okay, ni pelanggan terburuk. Lama saya buka. Ambil balik ini. Pelanggan terburuk. Ni bisnes saya. Dia akan maki hamun. dia akan ada buat satu ujian frustrasi, tak bagi kita tengok dulu semua. Harga mahal macam kayangan 30 ringgit sebekai. Ingat aku beli emas ke? Ni kuih kapit je. Bukan kuih Red Reza. Tahap serius. Okay, next. So sebab bisa tuan nampak tak boleh dipercayai. Beli 4 biji tapi tak sebut detail pun. Free shipping Semenanjung juga ke? Kalau Sarawak kena ketuk harga shipping lain kan? Kau memang nak perangkau. Aduh, sorry. Tak ada testimoni. Aku cari testimoni dengan semua ciplak ayat copy paste. Mana bukti dia customer beli ke? Semua fake review je nak nampak laku. Okay. Ujian respon. Next. Ni aku je. Reply macam aku WhatsApp tanya stok dia tak 24 jam baru balas. Atau reply bodoh tak relevan. Nada balas macam aku pelanggan lah. saya minta maaf awal kalau buat terasa hati perkataan dia. Memang saya buat no cap. Tak ada tapis. Ujian refund. Okay, next. Alright. Dia sampai hancur berderai lah. Tengok macam mana anda boleh tak counter. So sampai hancur berderai. So kita bagilah tahu. Tak hancur. Kalau hancur pulang bagi je gambar. Saya pulang balik duit. Rasa hamba tawar. Packaging sampah. Kita tak payahlah jawab semua benda kan. Tapi kita ni lah. Aku nak ujian kesetiaan. Ni yang last lah. Kenapa? Basically dia macam ni tau. Dia ada 5 level. First, dalam bisnes, orang tak beli sebab dia frust. Kedua, dia tak beli sebab tak nampak dipercayai. Ketiga, mungkin sebab kita punya customer service response kita lambat, tak bagus, tak mesra. Dan
ujian refund. Kalau kita ada offer refund macam mana? Kita bagi kata refund itu, refund ni. So kita boleh bagi tahulah. Kalau tak puas hati, hancur berderai, kita bagi refund. Tapi kalau rasa tu boleh cakap lah. CP lembab itu bukan tanggungjawab kita. Kita cuba the best. Contoh macam tu. Okay, next ujian kesetiaan. Kesetiaan ni bermaksud loyalty, dia nak beli lagi tak? Nak repeat lagi tak? Sebab aku tak mungkin dan tak sudi beli balik dari bisnes kau. Pengalaman lah. So kita punya pengalaman kita kena baiki. Quality kuih. Servis customer. Agak langsung tak kuih jual janji je. Lebih. Premier eksklusif lah. Semua ayat pancing je. Sekali sampai aku rasa je. Sekali lah. Okay. Alright. So ini bol pelanggan terburuk. Okay. Kalau kita boleh handle pelanggan terburuk, which is pelanggan terburuk ni 1 dalam 100, 1 dalam 1000, mungkin 1 dalam 10,000 je kita akan jumpa. Jarang-jarang jumpa, tapi once kita dapat selesaikan diorang tu, yang lain-lain tu easy lah, senang. Itu. That's the reason kenapa saya buat bol pelanggan terburuk. Kalau nama lain dia bol Karen lah sebenarnya. Alright, nampak Okay, next. Bol sales letter. Okay. Saya terus buat bol sales letter dan bol surat jualan. So nanti anda akan ada 2 cara nada surat jualan. Approach dia pun berbeza. Ni berdasarkan buku Sabri Subi nama dia. Sell Like Crazy. Kalau anda tahu buku tu, tahu tak? So ini dia punya draft lah. Contoh tu yang sesuai. Nombor 1. Sekarang ada kau avatar pelanggan dia lepas tu macam yang kau nak. Terus. Okay, so dia akan tanya lagi sampai dia dapat semua info baru dia teruskan. Kita nak tengok dia punya input, tapi kalau lepas ni anda dah guna, anda boleh buatlah suruh dia hentam isi je apa-apa untuk dapatkan idea apa benda dia akan buat. Tapi detail dia, anda bila nak buat betul-betul detail, nanti jawablah betul-betul soalan dia tu. Yang ni pun dia akan buat gambar kat sini. Next. Yang ni dia akan go step 1 part by part. Dia tulis je 1,500 ke 2,000 patah perkataan, tapi tak cukup pun. Kalau pendek pun tak. Kalau nak pendek bagi tahu saya nak pendek je. Kalau nak panjang bagi tahu nak panjang. Okay, so saya tak nak buat sampai habis sebab dia ambil masa benda ni. Tapi senang, dah senang kerja. Okay, dah senang kerja. Lagi banyak detail anda masukkan, lagi banyak lagi baguslah dia punya hasil dia. Macam ni dia terus siap satu benda ni. Siap. Mungkin dia buat yang ni 700 ke 800 perkataan, which is saya rasa ni semua ni tak sampai 100, tak sampai 200 word pendek. Dia ni pun kaki seimbang je ChatGPT ni. Jadi tak apalah, kita boleh minta dia panjang lagi. Okay, saya nak ajar apa atau terus nak simpan kembali untuk orang iklan. So, ini berdasarkan konsep yang dalam buku Sell Like Crazy. Macam mana sales letter dia. Jadi itulah kesemua bol yang ada. Saya ulang balik. Pain dan Desire, Image 2, bol sentap, Bistory, Cerpen, E-book Generator, pelanggan terburuk, Karen, sales letter, surat jualan, sales letter kedua. Alright, so itulah dia.
apa yang anda akan dapat dalam package Lailatul Qadar nanti. Okey. Saya menunggu anda. Semoga anda terbuka hati untuk dapatkan package ini. Saya insya-Allah berbaloi sangat. Alright. Okey. Itu saja daripada saya. Sedikit dah setengah jam, dah lebih setengah jam. Cerita tentang setiap bowl. Okey, penerangan untuk setiap bowl. Okey. Saya serahkan kepada anda untuk buat keputusan sama ada bowl ini sesuai untuk anda ataupun tidak. Terserah. Okey. Kalau anda nampak potensi bowl ataupun custom GPT ini boleh berguna untuk bisnes anda, guna, dapatkan. Kalau tidak, jangan risau. Lepas ni saya mungkin akan jual, tapi lepas ni jual satu persatu. Besar kemungkinan, saya tak berani janji lah. Besar kemungkinan anda takkan dapat dah harga package Lailatul Qadar seperti sekarang ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana beri perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.